2, 1, go! Assalamualaikum Puan. Salam. Saya Atika dari student UUM. Saya nak temu Puan tentang e-counselling punya proses macam mana Puan buat. Boleh ke Puan? Ya, boleh. First sekali saya nak tahu, boleh tak Puan ceritakan sedikit tentang latar belakang Puan? Latar belakang saya Pansoful Jamila binti Cik Maduski, berasal daripada Terengganu, Malaysia. Dah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dah lebih kurang 16 tahun. Ambil bidang kaunseling, bimbingan dan kaunseling, dan sekarang berkhidmat sebagai kaunselor pendidikan di APT Campus Perlis. Sebelum ni Puan belajar dekat mana? Sebelum ni saya belajar di Universiti Pendidikan Malaysia Tanjung Malim. Sultan Idris Tanjung Malim. Menyambung master di UM, tapi saya stop dan menyambung master dekat UM lah. Jadi dah berapa lama Puan menjadi kaunselor? Jadi kaunselor dah 16 tahun. 16 tahun. Jadi macam sekarang kan perkembangan teknologi. Jadi adakah Puan mengaplikasikan kaunseling dekat menggunakan teknologi? Ya. Jadi macam sejak bila Puan mula melakukan sesi kaunseling secara atas talian? Sebenarnya dah lama dah ni sebenarnya. Sebelum kalau ikutnya banyak guna masa pandemik lah. Tahun 2020, tapi saya rasa sebelum tu saya dah memulakan lah menggunakan e-counselling ni. Jadi macam apa platform yang selalu Puan gunakan? Platform saya gunakan kalau macam buat sesi kaunseling tu, saya banyak gunakan Google Meet, Google Meet lah ataupun Zoom. Jadi macam masa Puan menggunakan kaunseling secara atas talian, siapakah sasaran Puan? Sebab saya adalah kaunselor pendidikan pelajar, kebanyakannya klien saya ada daripada pelajar-pelajar, tapi ada jugalah dari komuniti. Jadi apakah pandangan Puan terhadap keberkesanan sesi kaunseling ni? Okey, keberkesanan dia bagi saya dia sama saja dengan cara bersemuka, cuma bila kita buat e-counselling kita cuma beza dia kita tak bersemuka. Mungkin disebabkan letakkan jarak, masa. Jadi atau platform digital ni sebagai salah satu orang kata backup plan untuk sesi kaunseling. Jadi macam kan Puan kata dia backup plan sebagai sesi kaunseling kan. Jadi macam mana langkah yang Puan ambil untuk memastikan kerahsiaan tu dijaga? Bagaimana langkah nak memastikan kerahsiaan terjaga? First kali kalau kita gunakan platform macam saya kata Google Meet apa semua tu kan, Zoom tu, first kita tengok persekitaran dia tu, persekitaran kaunselor dengan klien tu sendiri, adakah persekitaran yang privacy, selamat, untuk kita mulakan sesi. Lepas tu platform tu sendirilah, selain daripada dia memudahkan untuk kita berkomunikasi, dia juga ada ciri-ciri keselamatan lah. Contohnya dalam platform tu kita ada waiting room ke apa kan, untuk semua orang boleh akses kita punya room tu. Biasa kalau tu Puan menjalankan sesi kaunseling ni secara berkelompok ataupun individu? Kebanyakannya secara individu, kecuali kalau ada serta-serta kelompok tu, itu daripada program lah, untuk program untuk kelompok lah, pergi meeting lah. Macam nak dapatkan inform consent daripada klien secara atas talian tu macam mana pula Puan? Inform consent ada dua cara. Satu, saya minta klien tu datang bila masa free, untuk kita isi inform consent manual. Kadang-kadang kita bagi dia punya inform consent melalui Google Form. Kita ada buat sikit Google Form untuk sebagai bahan lah, dokumen kita, simpanan kita. Macam kalau langkah-langkah yang Puan gunakan masa proses kaunseling secara atas talian macam mana pula? Dia sama juga macam saya bersemuka. Kita buat info concern, nyatakan apa peranan kaunselor, apa tanggungjawab klien, nyatakan hak-hak dia, peranan semasa menjalankan sesi, apa tanggungjawab, semualah lebih kurang macam bersemuka, cuma atas talian. Itu saja. Maksudnya tempoh waktu dia pun sama je lah ya Puan? Tempoh pun lebih kurang sama, lebih kurang 40 minit, 1 jam juga lah.
Bergantung kepada sesi satu isu tu lah. Itu macam ada masalah dari segi internet atau apa, macam mana puan atasi masalah tu? Okey. Yang ni selalu jadilah tu. Kadang-kadang terputus kan. Biasalah line internet ni kan. Kadang-kadang kita ada backup plan. Saya hubungi kadang-kadang guna video call pun ada. Cover balik. Maksudnya lepas terputus tu pun terus ada backup plan lain. Kita video call ke kadang-kadang kita cuba dulu sambungkan balik internet tu. Mungkin ambil masa kita akan berkomunikasi cara lain lah melalui WhatsApp ke apa dahulu. Lepas tu andai kata tu kita guna kadang-kadang guna video call WhatsApp tu. Sebab kadang-kadang tu bila time terputus dah separuh jalan dah sesi lah. Video call je lah. Jadi macam inform concern tu, apa maklumat penting yang puan dapatkan daripada klien? Maklumat penting selain daripada data peribadi klien, kita nyatakan jugalah apa dia punya tanggungjawab klien, tanggungjawab kaunselor dan juga etika kerahsiaan lah. Etika kerahsiaan sebagai isu tu kita bincangkan. Kecuali kalaulah isu itu boleh atau mengancam keselamatan klien, nak tak nak kita terpaksa ni. Itu memang kita akan tekankan semasa inform concern dengan klien lah. Biasanya awal sesi tu kita dah tekankan inform concern dengan klien. Kalau macam pada pendapat puan, macam apa kecekapan tambahan yang puan perlu lakukan kalau ada masalah pelanggaran privasi dekat dalam semasa e-counselling tu? Apa kecekapan? Yang puan, apa macam cara yang puan atasi jika sekiranya ada berlakunya pelanggaran privasi masa e-counselling? Okey, setakat ni memang saya tak akan berlaku lagi lah. Tapi jika berlaku lah, jika berlaku, kita akan cut terus lah. Sebab biasanya kita memang sebelum kita memulakan sesi tu, kita kena pastikan dahulu persekitaran kita selamat, privasi. Begitu juga dengan klien dan juga dia punya platform kita tu selamat lah kan. Jika berlaku sekarang diakses oleh orang lain ke apa, kita biasanya kita akan cut kita punya sesi and then kita akan cut dan akan sambung semula jika kita dah rasa dah selamat balik lah. Jadi macam kalau ada klien yang dia punya apa dari segi persekitarannya tak selamat, masa tengah-tengah sesi tu macam mana puan buat? Biasanya kita akan pernah sikit lah. Kita terus pada kita buat bina repo saja klien. Kita tak akan teruskan pada isu tersebut. Kita hanya sembang-sembang, kita akan lain topik lah sikit. Kalau menurut pandangan puan, etika kaunseling ni kenapa dia penting sebagai seorang kaunselor? Terutamanya bila menjalankan sesi e-counselling. Okey. Etika kaunseling ni sebagai panduan kita lah supaya perjalanan sesi itu berjalan dengan lancar, di mana kod etika tu sendiri sebagai garis panduan kepada kaunselor-kaunselor untuk mematuhi agar kelancaran sesi berjalan dengan profesional lah. Mudahnya. Kalau untuk soalan yang terakhir, jadi apakah pandangan puan terhadap sesi e-counselling ni? Adakah dia berkesan ataupun tidak? Okey, pada pandangan saya dia berkesan sebabnya satu, dia mudah diakses sebab dia boleh keluar sama dengan bersemuka, cuma kata cara sahaja berbeza yang menggunakan. Lagipun sekarang ni memang kerajaan sendiri menggalakkan penggunaan AI kan sebagai salah satu bidang digital negara kita. Sebab dia memudahkan senang diakses, melancarkan perjalanan kalau kita ada kekangan waktu, masa, tempat. Sebagai satu platform yang pemudah. Okey, puan, selain itu saya nak tanya apakah cabaran-cabaran lain selain daripada connection data yang puan alami semasa menjalankan e-counselling ni? Cabaran lain tu isu pada klien atau kesediaan klien tu sendiri lah sebenarnya. Kadang-kadang bila kita buat sesi ni, kita tak tahu emosi klien tu macam mana. Cabaran dari sudut klien lah kata, klien. Cabaran dari sudut mungkin kaunselor tu sendiri, dari sudut kata tak kongkuan, mungkin demam, semua. Kadang-kadang itu menjejaskan, tapi oleh kerana benda tu kita dah ada janji dah kan. Jadi nak tak nak terpaksa kita on juga sesi kadang-kadang kesediaan lah. Macam kalau ada contohnya klien yang tak dapat buat
time hari tu macam mana pula puan ubah dia? Kadang-kadang selesaan jugalah kalau klien kita ubah lah. Kita akan update pula dari semasa lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat sesi ni kita kena pastikan klien kita selesa, tapi kalau tak selesa, saya rasa benda tu akan jadi tak profesional lah untuk kita meneruskan sesi kaunseling. Jadi kita akan cuba cadangkan pada tarikh yang baru pula. Jadi macam untuk perbincangan e-counselling ni, adakah sesi tu berjalan, contohlah dia dah jalankan sesi e-counselling, jadi sesi-sesi yang lain dia teruskan e-counselling ataupun ada yang bersemuka? Ada, dua-dua ada. Okay, ada yang meneruskan sesi secara e-counselling dan ada yang secara datang bersemuka. Contohnya saya ada dapat yang satu yang community daripada agensi. Asalnya saya kita buat e-counselling dahulu, bina repo apa-apa dulu, tak perlu isu lagi, and then lepas tu dia nak bersemuka, and then kita dapat bersemuka lah untuk sesi seterusnya. Jadi macam dari segi kompetensi sebagai seorang kaunselor, macam mana puan aplikasikan dalam e-counselling? Okey, kompetensi sebagai kaunselor, bagaimana aplikasi dalam kaunseling? Maksudnya macam mana tu? Macam apa kak, macam dari segi latihan pembangunan ataupun kompetensi kaunselor tu pula ada kemahiran lah, kemahiran teknikal. Bagaimana contohnya kita nak backup jika berlaku connection putus ke apa ke. So mana kaunselor tu sendiri kena ada pengetahuan tentang backup plan teknikal tu lah. Lebihkan kepada kemahiran teknikal lah. Untuk sebab kita menggunakan e-counselling ni, kita menggunakan teknikal banyak lah, sebab kita menggunakan perisian aplikasi kan. Jadi diri kaunselor tu sendiri perlu ada kemahiran untuk memasang alat tu, menggunakan platform yang kita gunakan. Jadi macam apa kecekapan tambahan selain daripada yang puan cakap tu? Kecekapan tambahan selain daripada tu, kesediaan kaunselor itu sendirilah. Kesediaan kaunselor itu bagaimana dia nak menerima perubahan daripada sesi bersemuka kepada e-counseling sebagai salah satu atau apa panggil perubahan salah satu backup plan lah. Backup plan. Macam sesi kaunseling kan kita ada menggunakan terapi-terapi untuk macam mana puan jalankan terapi tu secara atas talian? Terapi tu kita boleh jalankan, contohnya kita ada art terapi kan, kita guna rumah pokok orang tak ada masalah apa itu, kita minta klien lakarkan pada selai kertas kosong contohnya, and then tunjukkan kepada kita, and then kita boleh daripada situ kita boleh tengok dan interpretasikan lah. Kadang-kadang kita buat terapi dekat pokok apa pun tak jadi masalah. Saya rasa tak ada halangan sebab benda tu ada kita mampu melaksanakannya di luar tanpa bersemuka. Kalau macam dari segi perubahan emosi kan, ada tak macam limitasi had yang puan minta kepada klien untuk berada dekat dalam skrin laptop mereka? Tak ada limitasi, tapi lebih saya galakkan mereka lebih kita bersemuka lah, nampak lah kan. Sebab daripada situ lah kita nak tahu emosi klien kita macam mana. Mungkin dari sudut pandangan mata dia, non-verbal dia. Kalau macam ada klien tu yang dari segi, kan ada kaunselor kan yang dia hadkan daripada sampai ke bahagian paras perut untuk nampak fizikal dia. Kalau pun pula macam mana pun buat? Saya lebih suka punya separuh badan lah. Sebab dia tak tengok non-verbal dia kadang-kadang. Tapi bergantung juga. Kadang-kadang kalau punya klien saya tu, saya ada klien rujukan, tapi kes untuk sokongan perkahwinan, itu dapat muka je. Sebab dia bukannya satu isu kaunseling yang besar lah. Dia lebih pada sudut bimbingan, intervensi psikologi saja. Jadi kita bergantung jugalah. Kalau macam ada tiba-tiba puan menjalankan sesi kaunseling ni, ada yang
membawa isu krisis, macam mana puan atasi dia? Membawa isu krisis. Okey. Dia masa krisis kita tak boleh buat sesi kaunseling. Mungkin dia bawa isu tu, tapi kita kena tengok keadaan klien tu sendiri dulu. Dia kena bertenang apa ke. Mungkin dia throwback ke apa ke. Mungkin boleh lah tu. Tapi biasanya bila krisis, kita tak boleh buat tu sesi. Dia bilang biasanya krisis tu kena sabar, tenang dahulu. Tengok apa dia punya keperluan asas dia dulu. Dia punya fisiologi dia dulu macam mana. Jadi macam okey, apakah pendekatan jangka panjang atau apakah e-counselling ni adalah pendekatan jangka panjang yang boleh sebagai satu alternatif kepada kaunselor ataupun tidak? Bagi saya, ya. Jangka panjang, bukan jangka panjang sekarang pun, ya, dah boleh. Alternatif lah, sebagai satu alternatif jika kita tak dapat buat sesi kaunseling secara bersemuka. Sebab keadaannya cara untuk kita mengatasi cara kekangan dia sebut masa, macam saya kata tadi lah, masa, tempat, nak buat sesi, mungkin kita ada kekangan dari sudut tu kan. Jadi melalui e-counseling ni boleh kita sebagai alternatif dia lah. Sebab kadang-kadang contohnya kalau macam kaunseling bekerja daripada pagi sampai petang saja. Alternatif kita boleh buat malam sebab bila e-counseling kita bebas merancang waktu untuk buat sesi kaunseling. Okay. Selain itu juga puan ada pandangan dari segi keberkesanan e-counseling ni dari segi tenaga kerja sebagai seorang kaunselor. Keberkesanan maksudnya macam mana tu? Adakah e-counseling ni sangat berkesan sebagai dan membantu puan sebagai seorang kaunselor menjalankan sesi? Ya, sangat berkesan lah sebab saya banyak dapat macam saya di IPG ni saya banyak dapat keserujukan. Yang saya kata rujukan lebih kepada macam permohonan sokongan untuk kahwinan apa. Jadi kadang-kadang masa kita tak ada, yang hadir tu pun klien yang daripada luar, daripada kampus. Jadi jadi dia memudahkanlah untuk kami nak komunikasi akses tu. Kalau dari segi sudut pelajar pula, adakah pelajar dekat sini ada juga menggunakan sesi kaunseling bersama puan? Ya, ada. Dan yang itulah yang mereka lebih senang kadang-kadang sebab mereka kadang sibuk dengan tugasan pada kelas. Jadi masa pun macam malam baru free okey, boleh saja. Maksudnya kalau tempoh sesi kaunseling pun ni dia tak kira waktu lah tak kira waktu, tapi biasanya kita dah ada buat temu janji dahulu lah. Dah akan buat day dahulu waktu kita buat sesi. Okay. Jadi apa nasihat puan kami sebagai bakal kaunselor baru ingin menjalankan sesi e-counseling? Okay, first saranan saya lah kan. Okay. First kita kena ada mahir dahulu tentang platform yang kita nak guna pun macam mana. Tahu asas teknikal dia macam mana, jika berlaku gangguan ke apa ke, kita dapat tahu cara nak mengatasi dia. Okay, bila dah tahu tu tak perlu kesediaan kita lah untuk menggunakan sesi e-counseling sebagai salah satu cara. Kalau macam ada klien yang bawah umur ingin menjalankan sesi e-counseling bersama dengan puan, apa kaedah yang puan gunakan? Kaedah macam mana tu? Macam mana cara puan nak mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa mereka? Kadang-kadang secara kita talk cakap tanya dia pendapat dia apa dengan kebenaran waris. Okay, sekarang kan musim-musim yang student nak masuk IPG atau apa, adakah puan banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan? Ya, ada yang nak tanya salah isi borang lah apa semua ada. Setakat ini saya respon pun ikut tu lah kalau menggunakan platform WhatsApp untuk membalas balik. Kalau macam ada tak ibu bapa yang menjalankan kaunseling kerjaya, macam nak tanya pathway untuk anak-anak dia nak masuk tu?
Okay. Untuk inform consent pula, okay. Kan ada maklumat-maklumat penting yang Puan perlu jelaskan kepada klien kan. Jadi macam mana Puan beritahu maklumat penting tu? Kita kan kalau cakap apa peranan semasa sibuk tu kita dah nyatakan secara berhemah lah apa dia punya peranan klien, tugas peranan kaunselor, etika kerahsiaan, masa apa yang kita ada tu lah. Informasi nanti kita jelaskan dengan jelas dan kita tanya pendapat klien kita faham tak faham. Agar dia faham lah apa dia informasi ni sebagai satu dokumen yang kita perlukan sebagai audit ke nak faham bukti lah. Jadi macam adakah kan Puan ada menggunakan Google Form untuk mendapatkan maklumat klien kan? Adakah Google Form tu berkesan untuk mendapatkan semua maklumat yang diperlukan? Ya. Sebab biasanya apabila kita buat Google Form tu kadang-kadang kita ketik dah yang mandatory yang dia perlu jawab kan. Jadi tak nak mereka jawab dan maklumat tu ada. Setakat ni alhamdulillah lah. Jadi macam mana Puan nak melindungi data peribadi yang klien dah isi dalam Google Form tu? Iaitu kita dalam simpanan kita lah, macam saya sendiri kalau secara manual secara ni saya akan simpan dalam aplikasi yang berkunci lah. Kalau dalam Google Form tu saya simpan dalam Google Drive saya, hanya boleh diakses oleh saya sahaja. Untuk langkah privasi dia lah. Tentu sekiranya macam klien nak selamatkan sesi e-counselling ni, macam mana Puan jalankan? Nak selamatkan sesi e-counselling? Penamatan. Macam mana nak tamatkan sesi counselling? Kita bergantung kepada isu dan juga klien. Kadang-kadang contohnya bila klien nak menamatkan sesi, so tak ada masalah lah. Sebab itu daripada klien sendiri yang ingin menamatkan sesi. Tapi biasanya kita akan showkan lah apa-apa dahulu. Jelaskan, sesi ini perlu diteruskan, tak perlu kita ikut persetujuan klien lah. Jika tak menamatkan, kita tak ada masalah untuk menamatkan sesi. Jadi kalau macam ada kaunselor baru yang teringin menjalankan e-counselling ni, macam mana mereka perlu buat? First kan saya jelas tadi, satu kena tahu platform yang kita nak gunakan tu, kita mahir guna platform tu. Itu kesediaan kita lah, bagaimana kita nak handle daripada bersemuka dengan cara digital, cara kesediaan tersebut kita nak kata satu kata teknikal tu lah kan. Satu kedua sedang kita bagaimana kita nak handle mengendalikan sesi tu. Sebab ada emosi okey ke tak okey apa. Jadi kalau untuk kaunselor baru, jadi selain tu dari segi kan ada kemahiran teknikal dan juga aplikasi yang mereka mahir gunakannya. Jadi macam adakah Puan ada merekod sesi kaunseling e-counseling yang Puan jalankan? Ya, ada. Kalau kadang-kadang kalau kita guna Google Meet tu dia ada masa tempoh lebih kurang sejam kan. Kadang-kadang kita minta izin dengan klien, kita jelaskan semasa info konser tu lah. Sesi ini akan dirakam selama tu. Maksudnya Puan ada minta persetujuan dari klien untuk merakam sesi. Itu kita jelaskan semasa info konser lagi. So maknanya klien pun jelas, kita pun jelas. Jadi kalau untuk dari segi kerahsiaan pula kan Puan, jadi kan Puan dah ada satu pendrive yang Puan dah simpan. Bukan pendrive, saya kalau tu Google Drive. Google Drive yang Puan dah simpan semua rekod-rekod tu. Macam mana kalau tiba-tiba, adakah Puan senang nak cari balik rekod-rekod yang... Ya, senang sebab biasanya kita dah ada kod-kod setiap sesi tu kita dah klasifikasikan dah pengelasan dah. Kalau sesi individu KI apa-apa nombor kod dah di maksudnya setiap klien punya tu dah ada bahagian-bahagian masing-masing. Kita dah mengkelaskan dah. Senang dah kita mudah kita nak cari rekod. Jadi dari segi penggunaan data tu Puan dah kelaskan satu-satu kan?
Okay, jadi dari segi macam laporan daripada sesi tu macam mana pula? Laporan, okey. Kalau macam saya di sini, saya ada sama juga kita menggunakan pendigitalan juga. Kita punya link itu yang memang digunakan oleh pakai oleh semua kaunselor di bawah KPM punya. So maklumat tu saya biasanya kan dah habis sesi, saya pun masuk dalam laporan tu. Ini ada simpanan dia, kita yang boleh akses kita saja. Tapi biasanya laporan yang detail tu biasanya kita dah rekod manual, saya rekod manual tu. Yang tu yang dia bersifat umum lah. Sekadar untuk kita. Puan sistem itu. Okay. Macam sistem ni dah lama diwujudkan dekat jadi dah lama diwujudkan dah lebih dalam 7-8 tahun juga. Maksudnya sekarang ada dua cara lah kalau kaunselor nak buat laporan secara online ataupun tu. Memang KPM sediakan borang-borang tu, lawyer tu kan di bawah anda KPM. Contohlah Puan, dari segi platform kan Puan ada guna Google Meet untuk ni kan, untuk buat e-counselling ni. Sekiranya Google Meet tu macam ada problem, apa kaedah lain yang Puan guna selain daripada WhatsApp dan Google Meet tu? Setakat ni saya guna tu lah Google Meet dengan Zoom pernah guna. Tapi Zoom pun bagi saya setakat ni tak ada masalah lagi lah. Kecuali dia kata yang itu dah setakat saya guna ni tak ada problem lagi. Dan so kalau yang kan tadi Puan kata kalau guna terapi, maksudnya art terapi tu kan Puan suruh diorang lukis apa semua je. Ada tak macam sesi tu dah tak sempat, Puan suruh mereka lakar je dan hantar hasil? Kadang-kadang saya minta mereka hantar melalui email saya. Dan kita akan tengok balik lah. Pasang tu. Macam interpretasi yang dibuat jelang masa sesi seterusnya lah kalau macam tu. Sebab untuk interpretasi sesuatu perkara tu ambil masa juga. Kaunselor pun dia bukan Tuhan kan. Dia takkan cuba tengok balik, tulis ni lah. Kadang-kadang tak ada masa juga. Kadang-kadang minta dia klien buat dahulu, hantar kat kita, and then kita akan aplikasi dia kemudian. Untuk tu saya nak tanya pengalaman Puan yang semasa menjalankan e-counselling ni macam mana? Pengalaman tu sebelum macam mana tu? Pengalaman Puan kan, Puan kan dah buat sesi counselling tu kan? Apa selalu yang reaksi klien yang Puan selalu dapat? Reaksi tak ada, bergantung lah. Klien ni kita, sebab klien kita tak kenal dia pun secara tu kan. Dan begitu juga dengan isu dia ada situasi yang berbeza-beza. Ada respon yang, contohnya klien yang dirujuk kadang-kadang dia tak bersedia pun nak sesi. Bila respon pun sepatah dua patah. Ada yang contohnya sukarela tu dia yang terlebih excited nak bercakap. Kita sebab kaunselor ni dia bukan yang sebetul menyelesaikan masalah. Kadang-kadang dia sekadar support system saja. Kalau untuk macam klien yang dirujuk untuk menjalankan e-counselling ni macam mana Puan nak bagi mereka? Biasanya klien yang dirujuk saya akan buat intervensi psikologi di mana saya menjelaskan kenapa dia dirujuk. Apa dia punya kesan-kesan daripada isu yang dia tu. And then selepas tu baru saya saya bagilah panduan apa sikit, and then saya menawarkan sesi kaunseling. Sebenarnya kalau macam mereka tak nak, macam mana Puan buat? Mereka tak ada masalah sebab saya hanya buat psikologi intervensi dahulu. Saya menjelaskan kenapa dia dirujuk, nyatakanlah. Contohnya kalau dirujuk tak atas kesalahan disiplin contoh. Saya jelaskan kenapa dia dirujuk oleh kesalahan disiplin apa-apa. Tindakan tertentu apa-apa, kesan dia kepada pelajar ni. Lepas tu kita bagilah sedikit nasihat apa-apa. Kefahaman dia tentang kesalahan dia, isu dia tu. And then kita tawarkan sesi kaunseling jika dia berminat. Jika tak berminat, kita tak payah buat apa. Kita stop di situ saja lah. Sebab dia faham lah dan cuba buat psikologi intervensi tu.
Saya rasa itu saja soalan daripada saya kepada Puan, dan saya ingin mengucapkan terima kasihlah Puan kerana sudi meluangkan masa menjawab soalan semua. Terima kasih Puan.